Sekarang ni korang dah boleh custom rim mengikut design apa yang korang suka. Nak saiz 15, 16, 17 sampai 20 inci pun boleh. Macam biasa dekat 3R Motorsport Rawang. Dalam video ni aku nak introducekan dekat korang, dekat 3R Motorsport ni merupakan Malaysia first yang korang boleh custom design rim apa je yang korang nak. Dan ini bukan custom biasa-biasa, ini adalah force wheel daripada 15 inci sampai saiz 20 inci. So dalam video ni aku akan tunjukkan dekat korang step by step macam mana korang nak custom dan designkan force wheel ni. Mungkin ada di kalangan korang semua yang tak nak design rim korang tu sama dengan orang lain, dan ini adalah peluang korang untuk custom rim first in Malaysia. So first kali korang fikir apa design yang korang nak buat. Contoh korang tengok dekat sini, ini adalah design race TE37. Untuk material force wheel ni dia lagi solid sebab dia menggunakan T6061. Dekat sini korang boleh tengok apa segala jenis design yang korang nak bentukkan pun semua boleh buat. Lepas tu bukan setakat design je, korang nak custom depan 8JJ, belakang 9JJ, 7JJ pun semua boleh, tak ada masalah. Benefit bila korang buat custom force wheel ni, dia punya rim tu lebih ringan, tahan lama dan tahan lasak. Lagi satu, dah tak payah pakai center cone. Video ni korang dah boleh tengok look experience yang aku tunjukkan dekat korang. Yang ini adalah sebelum dan ini adalah selepas. Kalau kita pergi tengok pula untuk berat force wheel ni, untuk 15 inci cuma 4.8 sahaja. Finishing design dia kalau korang tengok dekat sini memang betul-betul nampak solid. Dia punya feel bila pegang pun dah rasa lain macam. Mungkin ada di kalangan korang yang nak buat force wheel ni, macam biasalah korang bagi tahu aku, Roger aku, dan jumpa korang semua dekat 3R Motorsport Rawang.